Plagiarisme bukan sekadar copy and paste, nilai diri sendiri, yang anggapnya milik mereka sendiri, menipu diri sendiri, menipu pensyarah dan akan mencari jalan pintas FOMO. Oh, dia buat boleh, kenapa saya buat tak boleh? menjadi masalah yang besar. Orang luar akan mula petikaikan graduan-graduan daripada universiti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke podcast kami pada hari ini. Saya merupakan host anda pada hari ini. Nama saya Suryati binti Jaafar. Saya merupakan pelajar daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris. Saya mengambil kos Etika 05 ISMP Bahasa Melayu. Saya merupakan pelajar semester 3 tahun kedua. Saya hos kedua anda pada hari ini. Nama saya Nurul Nabila binti Bakri, merupakan pelajar ISMP Bahasa Melayu semester 3 tahun kedua. Okay. Dalam episod kita pada hari ini, kita akan membincangkan satu isu yang tidak familiar lagi, iaitu yang kerap berlaku dalam dunia akademik tetapi masih kurang dibincangkan dan dibahaskan secara mendalam, iaitu punca dan kesan plagiarisme dalam kalangan pelajar di universiti. Betul tu Suryati. Plagiarisme bukan sekadar copy and paste, tetapi ia memberi kesan ataupun impak yang besar kepada integriti pelajar, kualiti graduan dan juga reputasi institusi. Baiklah, untuk hari ini kita ditemani oleh dua tetamu istimewa kita, iaitu pelajar daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris. Baiklah, segak-segak dan cantik menawan tetamu kita pada hari ini. Tak sabar rasanya hendak berkenalan dengan mereka. Baiklah, kita mulakan dengan wanita yang cantik di sebelah saya. Boleh perkenalkan diri? Okey, terima kasih kepada host kita pada hari ini, Suri dan Nabila, kerana sudi menjemput saya sebagai tetamu. Nama saya Fadia Husna binti Jaafar. Saya daripada Fakulti Pengurusan dan Ekonomi. Saya mengambil jurusan AE 14 iaitu ISM Financial Services. Saya daripada tahun kedua iaitu semester 3. Okay, Assalamualaikum. Saya Muhammad Reza Fahmi bin Fauzi. Saya merupakan seorang pelajar dari Universiti Pendidikan Sultan Idris. Saya mengambil jurusan Etika 01 ISMP Kesusastraan Melayu dengan kepujian, dan juga saya merupakan pelajar tahun kedua semester 3. Terima kasih kepada saudari Dia dan juga saudara Fahmi kerana sudi meluangkan masa bersama kami, walaupun saya tahu sekarang ni adalah minggu yang ke-7 di mana terdapat banyak assignment yang perlu dilakukan. Okey, kita mulakan dengan soalan yang pertama. Pada pandangan saudara Reza, macam mana nak jelaskan plagiarisme dalam bahasa yang mudah untuk difahami? Okey, untuk jelaskan plagiarisme ni dalam bahasa yang mudah, kita boleh lihat apabila seseorang itu mengambil ataupun menggunakan idea ataupun ciptaan orang lain dan ia anggapnya milik mereka sendiri. Contohnya kita ambil daripada ayat daripada internet, kita letak di status WhatsApp kita ke, ataupun kita letak post di TikTok dan sebagainya. Itu pun dah dikira plagiarism. Betul tu. Seterusnya, Dia, kenapa isu ini dianggap serius di universiti? Isu ini dianggap serius di universiti sebab universiti satu pusat ilmu yang sangat menekankan integriti akademik. Jadi bila berlakunya plagiarism, pelajar bukan sahaja menipu diri sendiri, tapi juga menipu pensyarah dan akhirnya kesannya juga terhadap diri sendiri. Betul tu Dia, saya sangat setuju. Ramai pelajar tidak sedar bahawa mereka telah terjebak dalam plagiarisme dan memberi kesan. Okey, baiklah, kita masuk kepada punca plagiarisme. Fahmi, pada pandangan Fahmi, apa punca pelajar buat plagiarisme? Okeylah, baiklah, untuk punca pelajar buat plagiarisme ni adalah, salah satunya adalah sebab tekanan masa. Contohnya student-student di universiti, mereka ni banyak sangat kekangan masa. Tambah-tambah lagi bila lecturer memberikan tugasan-tugasan kepada mereka, dalam sehari tu diorang kena buat sampai 5 ke 6 tugasan. Jadi untuk memudahkan kerja mereka ni akan mencari jalan pintas, seperti membuat plagiarism lah, meniru dan menciplak assignment orang-orang lain. Itulah.
Saya sangat setuju dengan pandangan saudara Reza. Okey. Kepada saudari Dia, pada pandangan saudari Dia, ada tak pengaruh rakan sebaya ataupun faktor sosial? Mestilah ada. Perempuan ni sifat dia terpengaruh sebab tu wujudnya perkataan FOMO. Jadi bila dia nampak kawan dia buat, so dia rasa benda tu normal. Jadi dia pun terikut-ikut and rasa macam oh dia buat boleh, kenapa saya buat tak boleh. Jadi sebab itulah berlakunya plagiarism yang dipengaruhi oleh rakan sebaya. Faham. Perkara yang baru sahaja dia cakap ni merupakan teori pembelajaran sosial Bandura, iaitu pelajar meniru apa yang mereka lihat di sekelilingnya. Teori Bandura ini juga berkata manusia belajar melalui pemerhatian, peniruan dan peneguhan. Bila tengok orang lain buat, mereka akan ikut juga tindakan itu, menjadi peneguhan secara tidak langsung. Bandura menjelaskan manusia belajar melalui pemerhatian dan peneguhan. Bila tengok orang lain buat dan tak kena tindakan, itu dah jadi peneguhan secara tak langsung. Okay, betul tu. Sebab tu budaya menghalalkan budaya plagiarism ni telah menjadi masalah yang besar. Sebab bila seorang dah mula buat plagiarism ni, ahli grup pun akan ikut juga. Jadi mereka ni akan kekurangan pemahaman tentang tugasan yang diorang nak buat tu. Okey, kita beranjak kepada soalan yang ketiga, iaitu kesan plagiarisme kepada pelajar dan juga universiti. Pak, menurut pandangan saudara Fahmi, dari sudut jangka pendek, apa kesan yang pelajar tak jangka apabila mereka melakukan plagiarisme? Okey, untuk kesan jangka pendek untuk plagiarism ni bagi student, plagiarism yang mereka buat tu akan mudah dikesan oleh pensyarah. Jadi maka assignment mereka akan ditolak lah. Sebab sekarang, zaman sekarang ni kita dah ada website untuk kita detect plagiarism. Jadi memudahkan pensyarah lah untuk mengesan benda-benda macam ni. Itu saja. Faham. Dari saudari Dia pula, boleh tak saudari jelaskan dari segi jangka masa yang panjang? Plagiarism ni kalau dalam jangka masa panjang, dia punya risiko adalah plagiarism bukan sahaja melemahkan cara berfikir, tapi dia juga akan merosotkan kualiti diri seseorang pelajar. Jadi bila settle belajar and masuk ke tempat kerja, dia akan menyukarkan diri seseorang pelajar sebab bila masa belajar dia dah terbiasa copy kat internet. Jadi bila kerja dia perlukan kemahiran diri sendiri. Jadi kat situ kantoi lah yang dia dah terbiasa buat macam tu, jadi diri sendirilah yang susah. Setuju tu. Ada juga kesan ke atas universiti kan? Ya ada. Bila kes plagiarism ni meningkat, reputasi universiti ni akan terjejas. Orang luar akan mula petikaikan graduan-graduan daripada universiti. Contohnya macam bila pelajar tu akan buat intern, dia tak tahu apa tugas-tugas dia. Sebab sebelum ni di universiti dia hanya melakukan plagiarism, meniru rakan-rakan sebagainya. Okey, baiklah. Soalan yang seterusnya, saudara Fahmi, dari pengalaman anda, apa perangai yang biasa dalam kalangan pelajar lelaki yang boleh membawa kepada plagiarisme? Perangai lelaki untuk plagiarism ni, mereka ni bermula dengan berkongsi assignment. Contohnya macam seorang kawan ni akan minta kawan lagi satu ni untuk share assignment dia sebagai rujukan. Jadi mula-mula tu memanglah dia buat rujukan, tapi lepas tu dia akan ambil juga ayat-ayat daripada assignment tu, dia akan tambah dalam assignment dia. Jadi itulah plagiarism tu. Diorang akan bermula dengan berkongsi assignment. Bagaimana pula dengan pelajar perempuan menurut saudari Dia? Perempuan ni sifat dia lebih teliti. Jadi bila buat assignment tu dia nak benda semuanya sempurna. Jadi dia terlampau mencari contoh-contoh daripada internet untuk dapatkan ayat yang lebih gramatis. Jadi bila terlampau banyak melihat contoh daripada sumber internet, ada risiko untuk terlibat dengan
plagiarism. Selain tu, perempuan ni sifat dia terlampau banyak berfikir, overthinking. Kadang-kadang benda tu belum jadi pun tapi dah terlampau banyak fikir. So, bila terlampau banyak fikir, takut sangat markah rendah. Sebab tu diorang ambil jalan ringkas, jalan mudah untuk tengok contoh daripada internet dan secara tak sengaja terbuat plagiarism. Okey, sekarang ni kita nak tahu adakah cara lelaki dan cara perempuan untuk mengelakkan plagiarisme tu berbeza? Sebagai saudara Fahmi, sebagai pelajar lelaki, apa langkah yang anda sendiri ambil untuk mengelakkan plagiarisme? Bagi saya, langkah yang saya ambil, saya bermula dengan membuat tugasan tu secara berperingkat. Kita kan laki kan selalu buat last minute, kerja-kerja, assignment. Jadi saya akan bahagikan masa untuk buat tugasan tu lebih awal. Buat pada hari yang lebih awal agar tak buat last minute lah. Lepas tu saya akan cuba guna cara membuat mind map ataupun nota-nota ringkas. Daripada nota-nota ringkas tu, kita dah tak perlu dah nak meniru daripada nota-nota orang lain. Jadi itulah boleh elak plagiarism tu. Okey, menarik. Bagi pandangan saudari Dia pula, sebagai pelajar perempuan, apa pula pendekatan yang diambil? Saya sebagai pelajar perempuan, pendekatan yang saya ambil untuk elakkan plagiarism, saya akan membuat jadual yang lebih teratur. Maksudnya saya akan susun satu persatu ikut due date assignment tersebut. Jadi selain tu saya akan elakkan tangguh-tangguh kerja lah. Bila kita tangguh-tangguh kerja, kita terlampau ikut-ikutkan sifat malas kita, sebab tu akhirnya kita jadi rushing nak kejar deadline. So berlakulah plagiarism. So nasihat saya rasa sebagai seorang pelajar perempuan, kita patut buat perancangan yang lebih awal, susun ikut due date. Okey, saya nak tanya contoh situasi. Saya ada seorang kawan ni sebagai pelajar. Dia ni pernah buat assignment, tapi dia menggunakan rujukan orang lain tu, dia salin idea. Ayat selebihnya tu dia tukar. Saya nak tanya, adakah itu masih dipanggil plagiarism? Ia masih dikira sebagai plagiarism. Ramai sangat orang fikir bila mereka ambil sebahagian daripada ayat ataupun frasa daripada jurnal atau sebagainya, diorang akan selamatlah daripada perkataan plagiarism tu. Tapi sebenarnya benda tu adalah benda yang salah. Jadi walaupun kita ambil daripada jurnal ataupun artikel dan sebagainya, kita mestilah letak rujukan daripada orang asal tu. Sebagai contoh, penulis-penulis buku ke, kita kena letaklah nama mereka dalam penulisan kita. Seterusnya, plagiarism ni bukan hanya tentang menyalin ayat bulat-bulat, tapi juga tentang mengambil idea daripada orang lain. Maksudnya kita meniru idea orang lain dan kita anggap itu adalah idea kita sendiri. Jadi walaupun ayat tu ditukar 100% pun, tapi masih menggunakan konsep ataupun idea yang sama, ia tetap dikira sebagai plagiarism. Faham? Okey, seperti yang kita tahu dan sedia maklum, dengan dunia yang serba maju dan penuh dengan teknologi pada masa kini, terdapat banyak kemudahan dan juga aplikasi yang telah tersedia yang dapat membantu para pensyarah untuk mengenal pasti berlakunya plagiarisme dalam tugasan yang dilakukan oleh seorang pelajar itulah. Okey, bagi pandangan saudari Dia, apakah fungsi aplikasi pengesan plagiarisme seperti 13 dan juga Authenticate? Pada pendapat saya, fungsi utama perisian pengesan plagiarisme seperti Turnitin dan Authenticate ialah untuk memeriksa sama ada hasil kerja pelajar atau dokumen yang digunakan mengandungi kandungan yang sama ataupun kandungan yang ditiru daripada sumber lain tanpa rujukan yang pasti. Dengan kata lain, perisian ini adalah untuk bertujuan untuk mengesan salinan ayat atau idea daripada internet, jurnal, artikel atau hasil tangan pelajar lain.
Selain itu, ia dapat memberi laporan peratusan yang sama. Jadi dengan itu kita tahulah bahagian mana yang kita perlu betulkan dan perlu kita ubah. Bukan itu sahaja, aplikasi Turnitin dan Artentiket ni dapat membantu pelajar menulis secara asli dengan menunjukkan bahagian-bahagian yang perlu mereka betulkan. Akhir sekali, ia juga dapat membantu pensyarah untuk menilai hasil kerja pelajar sama ada atas hasil tangan pelajar itu sendiri ataupun hasil tiruan. Okey, jadi maksudnya sekarang ni pelajar tu dia dah macam tak selamat lah. Maksudnya mereka ni macam dah tak boleh dah melakukan plagiarisme sebab wujudnya macam aplikasi seperti 13 tu, jadi nanti pensyarah akan detect lah mereka. Betul? Soalan yang terakhir ini lebih kepada nilai diri sendiri. Pada pandangan saudara Fahmi, kenapa integriti amat penting dalam kalangan pelajar di universiti? Integriti ni penting dalam kalangan pelajar universiti kerana integriti ni adalah asas kepada profession kita nanti. Sebagai contoh, bila kita dah biasa meniru membuat plagiarism daripada universiti, nanti bila kita dah mula bekerja, kita akan ulang benda yang sama. Jadi tak manislah orang tengok. Selepas tu integriti ni juga adalah untuk diri kita sendiri juga, agar kita ni mempunyai wibawa yang lebih tinggi. Contohnya macam kalangan pelajar universiti di UPSI, kebanyakannya adalah seorang guru. Jadi itulah kepentingan integriti itu, agar kita nampak lebih berwibawa dan bermaruah lah daripada membuat plagiarism. Saya sangat setuju ya dengan pandangan yang dilontarkan oleh saudara sebentar tadi. Bagi saudari Dia pula, apa nasihat anda untuk pelajar yang pernah atau hampir membuat plagiarisme? Okey, nasihat saya untuk pelajar yang hampir atau pernah buat plagiarisme adalah berhentilah buat plagiarisme sebab usaha sendiri lebih berkualiti daripada hasil yang kita tiru. Bak kata pepatah, usaha takkan mengkhianati hasil. Jadi kita usahalah sendiri. Bila kita graduate tu, kita tahu kita berjaya atas usaha kita sendiri, bukan atas usaha kita plagiarisme idea orang lain. Banyak perkara penting yang kita dapat kupas pada hari ini. Plagiarisme ni nampak je kecil tapi kesannya sangat besar, bukan sahaja kepada pelajar tu sendiri, malah kepada nama universiti tu. Terima kasih kepada saudara Fahmi dan saudari Dia atas perkongsian yang sangat jujur dan bermanfaat. Dan terima kasih kepada semua penonton yang sudi mendengar dengan setia. Jangan lupa nantikan episod seterusnya. Sekian dari saya, moderator anda pada hari ini. Assalamualaikum dan jumpa lagi.